3 kali. Ni hadis sahih an Abdurrahman bin Abza radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil witri. Cuba kita terjemah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana adalah yaqra'u, sentiasa membaca fil witri, pada witir, iaitu selepas witir. Nabi baca bacaan surah selepas Fatihah ketika solat witir. Rakaat pertama, Sabbihisma rabbikal a'la, baca sampai habis lah, jangan baca Sabbihisma rabbikal a'la aja, betul rokok. Kemudian yang rakaat kedua, Qul ya ayyuhal kafirun selepas Fatihah. Rakaat ketiga, Qul huwallahu ahad. Lepas tu summa yaqul, kemudian Nabi berkata idza sallama, bila Nabi bagi salam, Nabi baca subhanal malikil quddus salasan, 3 kali. Dan wa yarfa'u sautahu, dan Nabi angkatkan suara yang ketiga, bukan 3-3. Mana kita dah habis solat witir bagi salam, kita kata subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Yang ketiga kuat sikit, subhanal malikil quddus. Siapa yang baca ni? Betul lah Nabi. Imam dan makmum. Bukan imam baca kita ikut, masing-masing baca. Masing-masing baca. Bukan sunnah Nabi. Bukan sunnah Nabi. Sebab itulah bila kita tinggal satu, kita buat satu yang bukan sunnah Nabi, dia automatik kita akan tinggal sunnah Nabi. Faham tak? Contoh bacaan ni, kita baca tengah-tengah solat tarawih, dia bukan sunnah Nabi, maka automatik kita akan sunnah Nabi. Tinggal sunnah Nabi apa dia? Baca selepas imam, tak baca lepas witir, tak ada apa-apa pahala. Nampak tak?